kita mendapati antara sebab-sebab utama yang membawa kepada berlakunya peristiwa pembukaan kota Makkah ini adalah kerana berlakunya pencabulan perjanjian daripada pihak musyrikin Quraisy. Tadi saya dah sebut kepada sidang penonton bahawa peristiwa Fathu Makkah ini berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Di mana selepas termeterainya perjanjian Hudaibiyah ini, didapati pihak musyrikin Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang mana mereka telah bersepakat dan bersetuju dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan orang-orang Islam pada waktu itu. Antara persetujuan yang diterima oleh mereka, iaitu kaum musyrikin Mekah, ialah mereka bersetuju untuk tidak berperang atau tidak terlibat dengan sebarang peperangan dengan orang-orang Islam selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini berlaku gencatan senjata. Salah satu daripada syarat yang dipersetujui antara kaum musyrikin Makkah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan seluruh kaum muslimin pada waktu itu.